Jeffrey ni adalah salah seorang kambing hitam yang terpaksa mereka revealkan apa yang mereka buat. Yang tergolong di kalangan-kalangan itu adalah elit-elit yang memang kita kenal. Ada muka Donald Trump lah, kan, yang terlibat pun katanya ada orang Arab juga, kan. Jadi bila terrevealnya hal ini, kita sendiri secara tak langsung kalau kita ambil dari segi ibrah dia, yang baiknya ialah kita kena faham bahawasanya kuasa dunia ni berpegang kepada siapa sebenarnya. Kalau Dajjal datang, masa tu bumi macam mana? Kering kontang, tak ada apa. Dan Dajjal tunjukkan kiri dan kanan tangan dia, syurga dan neraka. Kau pilih mana kau nak. Kau nak makan, aku boleh bagi kau. Ayah kau mati, aku boleh hidupkan balik. Tapi manusia, belum lagi Dajjal datang, COVID dah kena kurung, kita dah mengelupuh. Malaysia ada benda macam itu. Malaysia pun ada. Sebelum ni YouTuber kita pun, Prince Smith dah dedah. Dan beberapa orang lain yang memang mengkaji dan juga sendiri pergi ke tempat-tempat Freemason, lodge-lodge dia orang ni, ada mengetahui info-info berkenaan dengan artis Malaysia kita, orang politik kita, dan baru-baru ni pun telah ditangkap. Tapi jin-jin yang syaitan-syaitan yang masih ada tu, yang memang yang nampak macam biasa-biasa, yang duduk kat rumah, yang duduk dalam hutan yang kecil-kecil, kan. Ada juga yang kafir, tapi yang tidak berbuat jahat lah, dia kafir. Dia masih lagi berada bersama dengan kita. Jadi jangan salahkan setiap kali perbuatan dosa kita adalah perbuatan ataupun hasutan daripada syaitan. Ramai orang, terutama geng perawat, benda ni mengatakan cikgu bercerita pasal leluhur tu saka, panggil jin masuk dalam badan. Mereka tidak bersama dengan cikgu. Mereka tak tahu apa yang cikgu buat. Mereka assume ataupun assumption diorang bila tengok video klip tu tadi. Jadi mereka pun dengan tak segan silunya up video untuk menghentam cikgu balik.